Kita release menu The Fat Ribs Burger ni last week, weekend lepas. Dah terjual almost 600 biji guys. Gila tak gila menu ni. Hari ni aku nak tunjuk hampa cara sebenar makan ribs burger di The Fat Burger ni macam mana. Ni kena katuk ni. Kena katuk. Apa kena tarik tulang ni ha? Tulang ni kalau hampa tarik, hampa buatlah story ke video ke, mahal hampa tahu. Menu ni sebulan je. Lepas ni kat The Fat Burger tak ada dah menu ni. Part tarik tulang ni memang hampa kena buat video. Cabut balik lah. Ngangap ni dengan tulang-tulang ni, raput gigi je lah. Jangan salahkan aku pula. Besar nak mampu. Oh, padu. Tak ni padu Hanim. Video ni akan pelik sikit. Aku tak sebut nama Faizal. Sebab Faizal dia pergi bercuti di China. Hanim yang rekod aku kan ni. Ribs yang berlembut bahagian-bahagian pink-pink dia tu. Subhanallah. Sos mint pudina ni, alhamdulillah dapat feedback yang sangat-sangat positif daripada customer-customer yang duk try. Dia tuang macam tu. Kalau hang makan saja, dia hang boleh rasa daging yang sangat-sangat kuat. Bila hang bubuh ni, memang perfectly balanced lah. Oh, tengok depan ni. Oh, satu burger yang luar biasa. Ni part-part lemak ni. Memang betul-betul kepuasan daging dalam burger ni. 2 keping Australian beef patty, streaky beef lagi kat atas. And then ribs kita bagi dengan lembut, selembut-lembutnya. Tengok ni. Subhanallah. The one and only dekat The Fat Burger sahaja. So, jangan lepaskan peluang guys. Yang dah biasa makan, tahulah rasa daging dia macam mana, rasa lemak dia macam mana. Dia ada satu flavor yang hang tak boleh dapat di bahagian-bahagian lembu lain. Kena dengan sos ni, kira orang kata memang ponasur lah. Sebulan saja hampa nak dapatkan ribs burger di The Fat Burger ni. Jangan lepaskan peluang. Minta hampa share video ni, save video ni. The Fat Ribs Burger di The Fat Burger memang betul-betul sur geng.